Alright, dalam video ni cikgu akan ajar macam mana kita DIY menukar holder dan mentor lampu isyarat CC . Okey, ada nampak dah kabel lampu isyarat CC ni sudah hilang . Jadi mungkin disebabkan oleh cuaca tiba-tiba panas sejuk . Jadi lama-lama memang dia akan jatuh lah. Okey, sebelum kita menukar, kita kena pasti mentor dia pun masih berfungsi ke tidak lah. Okey, supaya kita kerja sekali saja . Okey, kita tekankan kunci. Okey, so kita pasti mentor dia masih berfungsi lah. Jadi mentor tak perlu kita menukar. So apa yang harus kita bersedia? First, kita boleh bersedia satu kad yang tidak pakai lagi . So yang holder ni dia dikuncikan oleh dua klip . Jadi kita masukkan kad pergi sebelah. Okey, masuk. Okey, sudah. So sekarang kita cabut holder ni. Ada nampak dah belakang dia sambung dengan satu soket dan wayar. So kita kasih cabut wayar tape ni dulu. Okey, so soket ni akan terlepas . Okey, so harus kita tukar ni. Okey, ini yang baru punya, cikgu beli dari Shopee lah. Ini 16 lebih saja. Okey, so kita masukkan ni. Okey, sebab dia tak ada klip boleh kunci, jadi harus kita pakai wayar tape lah untuk tahankan dia tidak jatuh. Okey, kita ambil satu lagi supaya dia kuat. Okey, sudah. So ada nampak dah sudah kita habis menukar holder ni . So kita kena cuba sekali lagi pasti mentor dia masih berfungsi . Okey. Okey. Sekarang kita nak pasang balik holder ni . Ada nampak dah dia ada dua klip di sini . Okey, besar punya di sebelah kanan. Besar punya di sebelah kanan. Yang kecil di sebelah kiri. Okey. Tahan ke sebelah dulu, lepas tu tolak saja sampai ada bunyi klik. Okey, siap sudah. Kita try sekali lagi . Tengok dia fungsi ke tak. Okey, good job. Okey, so tujuan cikgu buat video ni untuk berkongsi pengalaman saja lah. Kalau kita nak jimat, kita boleh DIY lah. Okey, sebab saya rasa kalau kita pergi workshop, kita minta mereka tolong tukar. Okey, termasuk gaji lah. Anggaran pun saya rasa 30 ke hingga 50 lebih macam tu. Okey, so hari ni cikgu beli kabel ni sama dengan holder dia di Shopee. Anggaran 16 lebih ringgit saja. Okey, walaupun ada nak tukar mentor sekali, mentor ni ada nampak dah. Mentor ni cikgu baru beli dari kedai bebas. RM2 saja ni. RM2 saja. Okey, jadi kos dia tak sampai RM20. Sangat jimat lah. Okey, jadi sesiapa kalau nak jimat, boleh cuba DIY lah. Okey, terima kasih.